bersatu, kuat bersama. Publiko kita, empayar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke vlog pertama saya berkaitan dengan emas ini, tuan-puan. Jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum, Publico ni setiap awal tahun dia akan keluarkan desain barulah untuk tahun tu, macam tahun 2025, tahun 2026. Jadi untuk tahun 2026 ni saya telah pun withdraw emas 1 gram saya yang saya buat beberapa hari yang baru ni. So 2 hari 3 hari lepas telah pun sampai ke rumah saya desain emas 1 gram ini. Dan insya-Allah di kesempatan ini saya akan buat unboxing lah. Okay, kalau kata ada mana-mana yang di luar sana yang merasakan Publico ni syarikat scam, boleh tengok saya akan tunjukkan kepada tuan-puan bahawa emas yang kita simpan di akaun emas Gate Publico ni merupakan emas yang sebenar lah. Okay? Dan ini bukan kali pertama lah emas yang saya simpan tu dan saya keluarkan sampai ke rumah saya. Dan ini saya telah buat withdrawal ni beberapa kali lah sebelum ni. Dan Alhamdulillah semuanya selamat sampai ke rumah saya dan saya terima dengan tangan saya sendiri. Okay? Kita bersama lagi. So hari ni sebagaimana yang saya bagi tahu 2-3 hari lepas, saya nak buat unboxing, okay, gold bar yang saya telah terima daripada Publico. Itu gold bar yang saya telah simpan lah. So apa yang saya keluarkan hari ini adalah desain tahun baru 2026, yang mana desain tahun baru ni limited edition, hanya 10,000 keping saja yang dikeluarkan. Jadi untuk makluman jugalah, penyimpanan emas di Publico ni sudah pun mencecah lebih 2.2 juta orang. So mana-mana yang bertuah sahaja yang boleh, bukan bertuah je lah, mana-mana yang cepat sahaja yang boleh memiliki desain ni lah. Okay, 10,000 keping sahaja. 10,000 keping saja. So dah habis adalah. Ini bil lah. Okay, setiap kali kita buat pengeluaran, Publico akan sediakan bil yang macam ini sebagai bukti lah, sebagai bukti urus niaga yang kita buat. So mana kad tu? Okay, bila kita buat pengeluaran ataupun withdraw daripada akaun Gate, bila dihantar ke rumah, dia akan disertakan sekali dengan bag gold bar ni. Jadi inilah dia gold bar yang saya keluarkan, iaitu gold bar 1 gram tahun 2026. So inilah rupanya setelah beberapa minggu sebenarnya saya terima ni baru ada kesempatan untuk saya buat unboxing. Ni design gold bar tahun 2026 special untuk tahun ini. Gold barnya dia ada cetak di sini 2026. Nampak tak? 2026 di sini. So maknanya apa? Apa yang nak tunjuk di sini adalah setiap kali kita buat belian emas di akaun Gate Publico, ianya merupakan bersandarkan kepada emas yang sebenar lah. Dia bukan hanya emas digital, tapi setiap kali kita buat belian 100 sebagai contoh, emas duit 100 itu akan dikonvertkan kepada gram emas. So kita boleh simpan sikit-sikit, cukup gram yang kita nak, kita boleh keluarkan daripada akaun dan emas itu akan dihantar kepada kita lah di rumah. So kita boleh pilih desain mana yang kita nak, sebab banyak desain 1 gram yang ada dalam akaun emas Gate Publico ini. Okay. So ini antara koleksi yang saya ada. Okay, 1 dinar, 10 gram, 1 gram, banyaklah. So kita tambah di sini. Alright. So bertambah lagi lah gram emas saya yang saya simpan bersama Publico. Ingat, ada emas ada duit. Okay, so itulah tadi unboxing yang saya tunjukkan kepada semua. Emas 1 gram special tahun 2026, edisi tahun 2026 yang saya keluarkan daripada akaun emas Gate saya, yang mana desain 2026 ini, gold bar 1 gram 2026 ni merupakan desain istimewa. Hanya 10,000 keping sahaja yang Publico keluarkan. So daripada 20 juta penyimpanan emas ini,
hanya 10,000 orang sahaja yang boleh memiliki design 2026. Okey, bagi mana-mana yang berminat untuk mula menabung emas bersama Public Gold, boleh klik beg biru ataupun boleh klik link di description, saya bantu. Ingat, ada emas, ada duit.